Alhamdulillah hari ini Majlis Perhimpunan Pelajar Kebangsaan telah melaksanakan satu perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dayat Razamli Abdul Kadir, dan saya ingin menekan sikitlah, Majlis Perhimpunan Pelajar Kebangsaan merupakan satu majlis yang terdiri daripada MPP ataupun Kesatuan Mahasiswa seluruh IPTA, IPTS, kolej komuniti dan juga politeknik. Jadi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK telah meneliti secara menyeluruh rancangan pendidikan tinggi Malaysia, iaitu RPTM 2026-2035 yang telah dibentangkan oleh kerajaan sebagai Plan Hala Tuju Strategik Pendidikan Tinggi Negara untuk di satu dekad yang akan datang. Jadi MPPK melihat RPTM 2026-2035 ini sebagai satu dokumen yang sangat penting yang memberikan kesan langsung kepada mahasiswa dan juga institusi pendidikan tinggi serta kebolehpasaran graduan. Justru MPPK berpendidikan bahawa kefahaman yang jelas serta penglibatan aktif mahasiswa amat penting bagi memastikan pelaksanaan rancangan ini benar-benar selari dengan keperluan sebenar di peringkat akar umbi mahasiswa itu sendiri. Jadi sebab itu MPPK telah memohon satu pertemuan pada hari ini yang bersama Amat Berhormat YBM KPT sendiri bagi menyampaikan pandangan dan juga cadangan serta keprihatinan mahasiswa berhubung pelaksanaan RPTM 2026 ini 2035. Jadi hasil daripada pertemuan tersebut, alhamdulillah YBM sendiri pun telah bersetuju untuk mengadakan satu sesi khas bersama mahasiswa seluruh Malaysia, iaitu terdiri daripada MPP setiap universiti lah. Jadi hasil daripada pertemuan tersebut, kita akan membincangkanlah berkenaan bagi memperjelaskan kandungan RPTM itu sendiri, hala tuju pelaksanaan serta memberi ruang kepada mahasiswa untuk menyuarakan pandangan mereka secara langsung terhadap KPT itu sendiri. Jadi MPPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi atas komitmen yang tidak belah bagi dalam mendengarkan suara dan juga aspirasi mahasiswa itu sendiri. MPPK juga turut ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Jabatan Pendidikan Tinggi JPT atas kerjasama dan juga sokongan berterusan dalam menjayakan agenda libat urus mahasiswa untuk yang bakal akan diadakanlah. Jadi MPPK sebagai satu badan rasmi dalam mewakili suara-suara mahasiswa kekal komited terus memainkan peranan sebagai jambatan antara mahasiswa dan juga pembuat dasar dalam memastikan pendidikan tinggi negara terus berkembang secara inklusif, progresif dan berteraskan suara mahasiswa. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.